Ini adalah salah satu risiko bila mana kita libatkan diri kita dengan aktiviti outdoor. Okey, apa yang kita nampak ini adalah batang kayu daripada atas. Ini dahan yang besar, bukan dahan yang kecil ya. Di mana dia jatuh malam tadi. Memang malam tadi aku ada dengar bunyi satu patah yang kuat, jatuh ke bumi pun bunyi kuat. Okey, hari ni aku jumpa, ini dia. Ini menandakan hutan memang bukan tempat yang selamat. Sedangkan dalam kaedah survival, biasanya baner kadang-kadang kita akan gunakan sebagai tempat perlindungan. Tapi kadang-kadang bila mana kita tengok atas, tak ada pun dahan reput kan. Tapi hari ni kita tengok, ini bukan dahan reput, ini dahan hidup. Tapi dia jatuh. Sebab apa? Sebab mata dia angin kuat. Ini salah satu risiko bila mana kita berada di alam liar. Kita kena bersedia untuk terima apa yang kita buat. Okey, nampak tak? Itu adalah kesan dahan patah. Tinggi tu, cuma kamera ni aku zoomkan. Besar bukan kecil. Kalau jatuh atas kepala, insya-Allah jalan terus, pindah alam. Jadi itulah dia salah satu risiko-risiko bila mana kita suka libatkan diri kita dengan alam liar. Macam-macam kita akan berdepan dengan ancaman reptil, berbisa, haiwan pembunuh senyap hutan macam harimau dan beruang, ataupun hukum alam seperti angin ribut kencang yang boleh mematahkan dahan besar pokok hutan. Kena pada kita nasib tak baik, arwah terus. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, tadi aku dah pusing tadi, banyak tempat, memang nak, kalau boleh nak terus daki, terus seberang, tapi hukum alam tidak membenarkan. Jadi aku ubah plan, aku pusing. Jadi hari ni bila mana aku pusing kawasan ni, sebab ini adalah kawasan berbatuan, gua dalam hutan. Jadi hari ni aku jumpa, ini dia. Ini adalah satu ruang bawah kawasan batuan. Jadi pada hari ni aku nak kongsikan kepada korang, bila mana kita masuk dalam hutan, kita tengok ruang macam ni. Pertama, tanamkan satu pemikiran negatif. Kita takut ada ancaman dalam ni. Contohnya, beruang ataupun harimau kumbang, ataupun apa-apa haiwan predator, pembunuh yang menyorok dalam ni. Jadi bagaimana untuk kita kesan? Pertama, kita tengok tanah sekeliling sini ni, dia agak lembek. Jadi kalau ada kemasukan ataupun keluar haiwan buas hutan, mesti ada kesan-kesan tapak kaki. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dalam gua ni mungkin ada ruang lain. Jadi untuk kita tahu apa yang boleh membantu kita, kita gunakan lampu. Sebab lampu sifatnya adalah terang benderang. Kita buka dengan lumen yang paling tinggi, kemudian kita suluh. Tujuannya untuk kita tengok ada tak sirauan mata yang bersinar-sinar. Kalau ada mata yang bersinar-sinar, itu kita takut kalau haiwan predator. Dalam hutan tidak ada istilah selamat. Jadi nak tak nak, kita lah yang kena pastikan keselamatan diri kita dalam hutan. Hutan tak ada istilah selamat. Jadi lebih baik kalau kita jumpa kawasan macam ni, jangan kita ambil risiko untuk berada terlalu lama. Sebab kita takut tiba-tiba dia ada ataupun tiba-tiba dia balik, kita berdepan dengan dia. Bila mana kita jumpa kawasan takungan berair yang seperti mana telah aku rakam yang korang tengok ni, kalau boleh kita jangan berada terlalu lama dekat kawasan-kawasan macam ni. Jadi pertamanya yang kita risau dalam sama kalau tempat ni adalah kawasan di mana haiwan buas turun untuk minum air. Jadi bila mana kita berada terlalu lama, kita risau kalau berlakunya pertembungan antara kita dan juga haiwan-haiwan buas dalam hutan. Jadi kalau boleh elakkan kita ambil masa yang terlalu lama untuk kita berada di kawasan-kawasan macam ni, kalau kita jumpa tempat-tempat macam ni dalam hutan.
Okey, sekarang ni aku dah jalan pun dah jauh dah. Dan telinga aku pun dapat tangkap bunyi aliran sungai. Kalau sungai ni pun agak nice. Wah, rasa lain macam je bila nak tudah sungai ni. Tudah sungai ni aku tanggalkan aku punya bag sebab aku tak nak basah. Dalam ni dia ada power bank aku semua, ada lampu semua. Jadi untuk elak pada peralatan elektrik tu basah, tanggal bag, boleh kita redah sungai. Dalam dunia survival ataupun dalam perjalanan rimba, salah satu perkara yang boleh dikatakan agak menggerunkan untuk kita buat, untuk kita putuskan adalah meredah sungai pada waktu malam. Tapi kalau dah tak ada cara, dah tak ada lain laluan yang kita boleh lalu, jadi nak tak nak aku akan putuskan untuk redah sungai ni. Walaupun aku rasa takut, tapi insya-Allah kita buat. Pasal kalau kita tak berani, kita lemah, kita akan mati. Tapi kalau kita kuat, kita akan terus hidup. Itu adalah falsafah dalam dunia survival. Bukan mudah perjalanan rimba ni. Nak tak nak kita kena hadap, walaupun goyang. Jom kita teruskan kita punya perjalanan. Okey, alhamdulillah aku pun dah berjaya redah sungai pada waktu malam. Walaupun terdapat juga rasa gerun sebab sungai kan waktu malam kita redah sebenarnya sangat-sangat berisiko. Tapi sebagaimana yang telah aku cakap tadi, bila mana kita bergerak dalam hutan, ada masa kita takkan ada pilihan. Jadi nak tak nak kita terpaksa ambil satu pendekatan yang kita terpaksa korbankan ketakutan kita untuk kita meredah sungai pada waktu malam. Cuma bahayanya sungai pada waktu malam, pertamanya kita takut kalau ada ancaman predator lah, buaya, sang bedal. Yang kedua pula adalah reptilia berbisa macam katam tebu dan juga tiung punti. Okey, tiung punti walaupun dia bisa bukan level membunuh, tapi kalau kena sakit juga macam tebuan. Tebuan tak membunuh, tapi kalau kena sakit. Tapi anda kata berdepan dengan katam tebu, kalau kena patuk, insya-Allah jalan terus. Pasal dulu masa aku buat salah satu aktiviti solo survival dalam hutan maran, redah sungai pada waktu malam, katam tebu turun. Nah, sebaik aku perasan masa tu. Ini alhamdulillah lah dapat juga redah sungai pada malam ni. Sebab aku dalam perjalanan nak menuju ke tempat aku bermalam sebenarnya, aku dah bawa kemah apa yang patut. Cuma tadi siang aku tak rakam lah pasal benda dah gelap sangat, dah senja sangat. Jadi malam ni aku pusing-pusing aku ronda. Jadi bila ronda, pasal aku dah balik sungai. Dan ini pula aku redah kali kedua. Cuma tadi masa redah yang pertama tu tak rakam lah kan. Okay, yang kali kedua ni rakam. Ini aku berehat sekejap. Nanti aku akan balik semula dekat tapak perkemahan aku. Perkemahan survival hutan.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang aku dah pun sampai dekat kawasan aku bertahan hidup pada waktu malam, di mana di belakangku ni adalah salah satu perkhemahan survival yang paling mudah untuk kita buat. Di mana aku hanya gunakan poncho sahaja. Dan poncho ni aku ikat jadikan bumbung tanpa lantai. Ini adalah bentuk perkhemahan yang paling simple yang boleh korang adaptasikan. Dan tak semestinya korang nak kena guna poncho. Korang boleh juga guna plastik hitam. Tapi aku lebih suka gunakan poncho. Maknanya pergi mana dalam hutan, poncho kita bawa. Sebab poncho ni benda yang paling lasak kalau nak dibandingkan dengan plastik hitam. Cuma plastik sampah hitam ni dia lebih ringan sajalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, dalam hutan, pada waktu malam kita mesti ingat, hutan bersifat hidup pada malam hari, manakala bersifat mati pada siang hari. Itu adalah sifat hutan belantara. Sebab untuk bermain dengan alam rimba, kita kena faham apa itu psikologi hutan. Kita tak boleh anggap hutan adalah mall. Dalam hutan, apa yang kita rasakan negatif adalah penyelamat. Manakala setiap perbuatan ataupun perkara yang kita rasakan positif, itu adalah pembunuh. Okey, apa yang aku maksudkan dengan perkara yang dianggap negatif adalah penyelamat, manakala perkara yang dianggap positif adalah pembunuh. Okey, sebagai contoh. Okey, di mana pada malam ni aku pilih tapak perkhemahan yang kelilingnya adalah belukar hutan. Sebab okey, itu adalah satu pemikiran negatif kalau kita nampak. Keliling kita adalah belukar hutan, tapi ini adalah tempat bertahan hidup aku pada waktu malam dalam dunia rimba. Kenapa aku tak pilih kawasan yang lapang? Okey, pertama dalam hutan memang agak susah nak jumpa kawasan yang agak lapang. Itu yang pertama. Yang kedua pula, aku tak akan cari kawasan yang lapang untuk jadikan kemah. Lebih suka kepada kawasan-kawasan yang macam ni. Bermakna kelilingnya adalah kawasan semak-semak hutan. Kenapa? Sebab itu adalah perkara negatif. Yang negatif adalah penyelamat. Bila mana kita buat macam ni, kita adaptasikan hutan macam ni, itu bermakna kita baca hutan dengan bentuk psikologi. Okey, aku terangkan. Bila mana kita dirikan kemah dekat kawasan yang macam ni, ini bersih, kan tak ada apa-apa semak, tapi keliling kita ni adalah belukar hutan. Pertama, pada waktu malam, mata kita tak akan lagi dapat untuk melihat apa-apa objek dalam kegelapan malam hutan. Jadi kita kena gunakan telinga untuk dengar bunyi pergerakan hutan pada waktu malam yang datang ke arah tapak perkhemahan kita dalam dunia survival. Okey, bayangkan kalau kita bina kemah di kawasan yang sangat bersih, dalam radius 15 meter sekeliling kita ni, tak ada pokok, tak ada apa-apa daun kan. Okey, dalam gelap malam hutan, mata dah tak nampak. Tiba-tiba berlakunya pergerakan haiwan liar hutan ke arah tapak perkhemahan kita. Telinga kita tak akan dapat tangkap sebarang bunyi pergerakan haiwan liar hutan pada waktu malam. Tapi bila mana kita bersemah, kita bermalam dalam keadaan macam ni, keliling kita adalah belukar dan sini saja yang bersih. Apabila berlakunya pergerakan haiwan hutan pada waktu malam yang datang ke arah kita, telinga kita akan dapat tangkap bunyi bergerak haiwan hutan yang meredah belantara ni yang datang ke arah kita. Itu yang pertama. Sebab hutan memang kita kena pandang dengan psikologi. Kita tak boleh nak pandang hutan ibarat kita dalam mall. Itu adalah satu bentuk tindakan yang sangat berbahaya. Yang kedua pula, okey, lampu suluh. Untuk bermain dengan hutan, lampu suluh wajib ada. Dapatkan lampu suluh yang terang benderang macam ni. Okey, untuk apa? Pertama memang untuk kita tengok sekeliling, untuk kita pastikan kalau ada apa-apa ancaman yang sedang mengintai kita. Tapi dalam hutan, kalau kita nak tengok macam betul susah. Jadi aku gunakan lampu suluh yang berlumba tinggi ni dalam hutan untuk suluh dalam gelap malam. Pertama, dan yang kedua, dalam masa sama kita tengok apa dia jenis bentuk-bentuk mata yang bersinar pada waktu malam yang kita tersuluh. Di mana kita risau itu adalah mata haiwan predator. Sebagai contoh, beruang, harimau kumbang ataupun pak belang. Aku bila mana sebut nama dia pun rasa gerun juga pasal ini hutan kan. Tapi untuk penyampaian kena cerita. Kena cerita benda yang betul. Ini guna lampu suluh dalam hutan. Kita suluh untuk kita tengok apa jenis-jenis mata haiwan liar pada waktu malam dalam hutan yang sedang memerhatikan kita dalam gelap malam hutan ni. Sebab kalau tak ada lampu suluh, kita takkan dapat tengok. Kita takkan dapat tengok mereka. Sebab penglihatan haiwan hutan pada waktu malam berbeza dengan kita. Berbeza sama sekali. Yang seterusnya,
dalam aktiviti survival ataupun kita hidup, senjata yang agak sesuai untuk kita gunakan untuk kita menghadapi sebarang ancaman ataupun serang haiwan buas dalam hutan, khasnya bila malam mula berjelma. Pertama, aku lebih suka untuk adaptasikan tombak survival. Sebab tombak survival sifatnya panjang, dan di mana untuk dapatkan tombak survival ni sangat mudah. Kita cari je kayu hutan yang sedap-sedap genggam. Kemudian pada hujung ni kita asah bagi tajam. Di mana tajam ni kita akan guna untuk menikam. Caranya pula bagaimana untuk kita mempertahankan diri kita. Okey, seperti mana yang telah tadi aku cakapkan, dalam gelap malam hutan, mata kita ni dah takkan nampak lagi dah apa-apa dia benda yang bergerak yang datang ke arah kita. Okay, bila mana kita dengar bunyi pergerakan dalam gelap malam hutan yang datang pada arah kanan contohnya, okay, kita pusing tombak, terus kita palakan ke arah bunyi tersebut. Sebab itulah kita kena pasang telinga dalam gelap malam hutan ni. Tombak adalah senjata yang sangat efektif kalau kita nak bandingkan dengan pisau ni. Sebab dalam dunia survival, kalau kita nak berdepan dengan sebarang ancaman haiwan-haiwan liar hutan, dengan pisau ni kebarangkalian untuk kita menang adalah sangat tipis. Sebab sifat binatang ataupun haiwan liar hutan ni, mereka ni adalah pemburu, predator. Sifat mereka adalah pantas, meluru dan juga melompat. Jadi tombak ni sesuai. Tapi walau bagaimanapun, ada senjata yang sangat efektif yang boleh diguna pakai untuk kita dalam tujuan mempertahankan diri kita, anda kata berlakunya sebarang serangan ataupun ancaman daripada mana-mana haiwan buas hutan. Tapi nanti itu aku akan kongsikan di masa akan datang. Cuma untuk kali ini, aku fokuskan tombak survival. Kalau tak ada senjata tu, cari kayu satu. Cari kayu, kita buat tombak survival. Sebab tombak ni sifat dia panjang. Tak apa, aku cakap ulang pun tak apa. Sebab ini untuk kita punya kepentingan bersama. Okey, tombak sifatnya panjang, jadi sesuai untuk kita berdepan dengan mana-mana serangan haiwan liar hutan. Babi tunggal ke, beruang ke, harimau ke, InsyaAllah boleh. Tapi kalau boleh tak nak berdepan dengan dia lah, pasal takut-takut tombak terlepas. Tapi tombak lah senjata paling sesuai. Sebab itulah kebanyakannya dalam siri survival aku yang lepas, dalam channel Jejak Rimba 1, ini Jejak Rimba 2. Okey, dalam channel Jejak Rimba 1 ni aku lebih banyak adaptasikan tombak survival. Pasal sambil bercakap ni banyak kerja nak kena buat. Nak kena fokus kat sekeliling, sambil bercakap telinga pun nak kena pasang. Ini rimba. Kalau lalai nanti makan tak habis. Okey, yang seterusnya pula dalam hutan, api. Api kena ada. Tapi walau bagaimanapun, terdapat dua teori berkaitan api. Pertama, bila mana kita nyalakan api, haiwan buas hutan akan datang. Sebab suhu hutan pada waktu malam sangat sejuk. Jadi mereka pun nak akan haba. Jadi ada kebarangkalian mereka akan datang. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau ada api, haiwan buas tak akan sampai. Sebab mereka takut pada api. Sebenarnya kedua-dua teori ni betul. Ada kebarangkalian mereka akan datang, dan ada kebarangkalian mereka tak akan datang. Tapi walau bagaimanapun, pilih ada api. Pasal sekurang-kurangnya apabila berlakunya apa-apa, kita nampak sekeliling. Itu yang kedua. Itu yang pasal berkaitan dengan api. So, mana pun api tetap kena ada. Aku sebenarnya dah lama dah tak main hutan cara solo, bermalam cara solo. Tapi bila mana masuk balik hutan cara solo, rasa gerun, rasa seram. Dia bukan seram kepada hantu. Hantu ni setakat pocong pontianak lantak dia ada, itu dia punya pasal. Yang kita risau ni haiwan buas. Tapi alhamdulillah aku dah sampai ke peringkat ni, berjaya dah. Tak berjaya lagi lah pasal aku nak kena menempuh sampai ke pagi esok ni. Cuma malam ni aku adaptasikan cara survival hutan pada waktu malam. Ramai orang boleh bercakap, tapi tak semestinya dia boleh buat. Ini api, ini tombak. Okey, ini aku punya kemah aku. Tengok, tak ada benda pun. Sekadar tali, ikat macam tu je, pakai ponco. Aku tidur bawah ni nanti. Ini kira kemah yang paling simple lah yang pernah aku buat. Sebelum ni aku lebih suka pakai ponco, pakai hembok kantung. Tapi kali ni aku adaptasikan ponco saja dalam hutan ni. Ni hutan ni, tak ada benda pun. Hutan. Kenapa ponco? Sebab ponco ni mudah. Ikat pakai ponco je. Paling cepat, paling mudah.
Pakai ponco je. Ini kira kalau dah penat sangat lah, kita dah penat sangat kan, kita dah malas sangat, bolehlah pakai ponco macam ni. Hutan gelap gelita. Okey, yang seterusnya, untuk kita bina kawasan penempatan untuk survival, untuk kita bertahan hidup dalam hutan ni pada hujan ke kan, pada angin ribut ke, kalau boleh elakkan kita bertahan hidup ataupun kita buat kemah survival bawah pokok besar. Okey, sebagai contoh banir. Memang betul dalam dunia survival ni kita diajar untuk jadikan banir ni sebagai tempat perlindungan. Tapi benda ni berubah apabila aku dengar sendiri malam sebelumnya bunyi dahan yang besar jatuh ke tanah. Seperti mana yang korang tengok pada awal video, itu adalah dahan yang sangat besar yang jatuh ke tanah. Dekat banir tu, banir pokok besar, bukan pokok lain. Jadi kalau boleh kita elakkan. Sebenarnya dalam hutan tidak ada istilah selamat. Sana sini semuanya penuh dengan bahaya, tapi kita cubalah mana yang terbaik. Tapi kalau korang rasa nak bermalam kat banir pun tak ada masalah kan. Cuma pastikan betul-betul keselamatan tu. Tapi itulah hutan kan, seperti mana yang telah aku cakap tadi, tidak ada istilah selamat. Kadang-kadang kita dah cuba dah pastikan keselamatan diri kita ni, tapi kadang-kadang kita tak mampu nak melawan hukum alam. Macam contohnya macam angin kuat kan, bila mana angin kuat, angin tiup, sebab hutan ni dia akan berubah pada semasa ke semasa mengikut keadaan. Okey, bila mana angin tiup, dahan pun patah, jatuh ke tanah. Bayangkan kalau kita berada di kawasan tu, okey, mungkin kita akan ditimpa dan besar macam tu. Jadi macam aku, aku bina perkemahan ni bukan di kawasan yang terdapat banir-banir pokok besar, sebab aku risau apa yang aku tengok tadi yang sebelumnya akan kena pada aku. Sangat-sangat menakutkan. Hutan ni sangat penuh dengan psikologi. Kalau kita lalai je, kita leka, memang kita mendapat. Okey, lalang dalam hutan, aku nak kongsikan dengan korang tentang ni, flashlight ni. Flashlight guna bukan sekadar untuk kita suluh keliling macam tu je, nak tengok hantu ke, nak tengok mata haiwan ke kan. Hantu lantak dia lah, hantu apa nak datang itu pasal. Tapi okey, aku nak kongsikan dengan korang, benda ni aku pernah amalkan. Flashlight, bila mana kita bawa flashlight yang lumen tinggi macam ni, yang lumen besar, kita boleh gunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contohnya, sebab hutan ni semakin malam suhu semakin sejuk. Jadi bila mana makin sejuk, cara aku buka flashlight puluh dalam baju macam ni. Tapi kena pakai lumen yang tinggi lah, lumen yang besar. Suhu badan kita ni akan berubah. Kita akan terasa panas, kita akan rasa selesa. Jadi di situ membantu kita untuk meneruskan kelangsungan hidup kita dalam hutan dengan cara kebergantungan kepada peralatan. Nak sebut pun jadi sasul. Ialah hutan ni. Ingat tadi benda nampak macam belang-belang. Seram, bukan tak seram. Orang nampak je aku berani, tapi aku pun seram. Ada rasa takut, bukan tak takut. Sebab haiwan liar hutan kan. Dalam hutan ni kalau kita jumpa pocong ke pontianak ke, itu tak ada masalah. Dia tak membunuh kita pun. Yang takutnya kalau kita berdepan dengan yang nyata. Ramai orang bila mana masuk hutannya fikir hantu. Salah mindset tu. Jangan fikir hantu. Letak yang nyata dulu. Pasal dalam hutannya tak kisahlah siang ke malam, tapi aku lebih fokuskan pada waktu malam. Sebab waktu malam ni kita mulalah dengar bunyi yang pelik-pelik. Dengar bunyi jatuh sana, jatuh sini, gerak sana, gerak sini. Orang fikir hantu kan. Dengar je bunyi pelik-pelik, hantu. Nampak bentak, nampak sikit, hantu. Jangan macam tu. Kita kena letakkan dalam hutan ni apa yang nyata, itu yang paling utama. Bukan kita letakkan yang gaib itu yang utama. Sebab yang gaib tidak membunuh. Yang membunuh adalah yang nyata. Dengar je bunyi pergerakan, tengok, suluh. Kemudian tombak standby. Tombak penting ni, tombak penting. Kalau dah tak ada tombak kan, ada senjata lain, ada senapang lagi, bagus kan. Bawa senapang kalau ada senapang. Macam aku tak ada senapang, ada tombak je. Tapi itu dia, dalam hutan ni penuh dengan psikologi. Dengar je bunyi pergerakan, bunyi pelik-pelik, jangan letak mindset, hantu apa benda pula tu. Itu salah. Engkau kena fikir yang itu adalah ancaman yang datang pada haiwan-haiwan nyata. Itu yang paling kita takut. Sebab hutan memang penuh dengan psikologi. Kadang-kadang kan, aku punya pengalaman dalam hutan dulu,
pernah nampak ni. Masa tu waktu malam lah kan, waktu malam lah. Nampak pada jauh macam pontianak putih-putih dengan rambut mengerbang gitu kan. Aku tak boleh tengok benda gitu, aku nak melawan je. Masa tu aku cabut satu pisau, aku datang dekat-dekat. Bila mana datang dekat-dekat, nampak bukannya pontianak, itu adalah batu yang mana kena sinaran cahaya bulan. Lepas tu cahaya, nampaklah putih-putih macam pontianak je macam tu kan. Tapi tak ada benda pun. Relate lah pontianak, aku sebut nama kau, bukan aku nak panggil kau. Kerja aku macam ni. Aku cuma menerangkan pada orang apa yang betul. Engkau dunia kau, aku dunia aku. Itu cara aku. Okey, tadi bila mana sebut nama pontianak terasa seram-seram. Aku lawan, aku takkan diam. Benda gini kita jangan goyang. Tapi yang patut kita goyang tu yang nyata tu. Itu patut kita goyang. Goyang jangan goyang kosong lah. Kita kena goyang dengan persediaan. Kalau goyang kosong tak ada apa. Itu kita meletakkan diri kita dalam risiko ataupun peluang untuk terbunuh serta-merta dalam hutan. Nampak? Bila mana aku melawan je benda-benda gitu, hilang dah rasa seram-seram tu. Ini memang caranya best aku amalkan. Nak duduk dalam hutan, jiwa kau kena garang. Kalau dengar je bunyi pelik-pelik sikit, Abang Nur tu, dia takut masuk kemah. Malulah, kita jantan. Dengar je lawan terus kan. Datang potong tumbuk tu kepala dia. Padan muka dia sampai selerang. Tapi kalau dia datang tumbak belang, janganlah macam tu. Kita tak boleh lawan tenaga dia. Dalam hutan, gerak-gerak memang kena suluh. Gerak-gerak kena suluh. Bila mana kita berada dalam dimensi survival, sama ada kita solo ataupun kita ramai-ramai, kita kena membuang, kita kena mengetepikan sifat selesa tu. Kena ketepikan. Kita kena ambil sifat derita. Memang kita sedang dalam keadaan derita, nama pun survival, jadi kita akan derita. Tidur pun tak cukup, badan pun penat. Kenapa tidur tak cukup? Jelas, sekejap-kejap kena suluh. Sebab kita ni yang kena pastikan diri kita sentiasa selamat dalam hutan. Okey, contohnya lah, kalau kita sesat cara solo, kita dah tak ada orang lain. Jadi kita lah yang kena pastikan diri kita selamat setiap masa. Memang tak nafikan, memang penat kan. Macam dulu aku masa buat solo survival dulu, tidur dalam hutan pada waktu malam, tak pernah tenang, tak pernah nyenyak. Sebab takut, tidur nyenyak je, ular sawah sampai. Itu cukup takut. Salah satunya lah. Kadang-kadang bila tengah-tengah tidur ni tersedar, mengejut. Sebab apa? Kadang-kadang ada masa pun aku tertidur juga, tapi aku tu sedang mengejut, jadi takut. Sekejap aku tengok bawah. Aku takut lah kan, ada kaki belang-belang ke, kita pun seram. Yang tu patut kita seram. Kalau hantu, kau yang nak seram-seram. Nak kencing tak payah minta lah, tok nenek cucu nak kencing. Bila masa pula nenek kau kahwin dengan tok dia, dengan jin. Tak payah, dia bangsa dia, kita bangsa kita. Tapi kalau korang rasa nak mengasah keberanian, cubalah bermalam dalam hutan secara solo. Buat macam aku buat ni kan. Redah sungai waktu malam, redah sungai waktu siang, redah sungai waktu senja, solo. InsyaAllah, yakin pada diri, minta pada Allah perlindungan, kita akan selamat. Allah jangan lupa, solat jangan tinggal. Bila mana kita minta pada Allah perlindungan, pertolongan, insyaAllah kita akan kuat. Macam aku sendiri pun, orang nampak je aku berani, tapi sebenarnya sifat berani tu Allah beri pinjam. Kalau Allah tak beri pinjam sifat berani, aku pun tak boleh buat macam ni. Tapi Alhamdulillah, Allah beri pinjam sifat berani untuk aku kongsikan kepada korang tentang pelajaran-pelajaran dalam dunia survival hutan. Khasnya pada waktu malam untuk video kali ini. Atas pun jangan lupa kita suluh. Sebab takutnya kalau ada harimau kumbang. Hutan, harimau kumbang ni dia cekap banyak pokok tau. Harimau kumbang, beruang, dua binatang tu dia sangat cekap banyak pokok. Kalau kumbang pula kita risau, tiba-tiba dia lompat atas kepala kita. Sebab dulu pengalaman aku dalam hutan dulu, masa tu belum lagi main channel YouTube untuk jejak rimba. Masuk juga hutan. Tapi tak kenal lagi dunia YouTube. Aku pernah berdepan dengan harimau kumbang. Lillahi ta'ala. Pernah berdepan dengan harimau kumbang dalam jarak 20 meter lebih kurang macam tu lah. 20 ke 30 meter lah lebih kurang. Masa tu dengar memang gerun. Masa tu tengok berdepan dengan dia memang gerun. Tombak ada masa tu. Tapi Alhamdulillah dia tak serang. Dia cuma mengaum, kemudian diundur. Bunyi ngauman dia macam kucing. Wow. Dah lebih kurang gitu. Bergema hutan masa tu. Bergema hutan. Itulah kali pertama aku berdepan dengan harimau kumbang. Kita melegam binatang tu. Sampai sekarang bila mana bergerak dalam hutan,
Kalau aku tengok sebarang objek yang berwarna hitam, aku mudah terkejut. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang jam pun sebenarnya dah pukul 2 lebih dah. Jadi aku nak rehat, aku takkan tidur nyenyak, saya dah tidur ala kadar. Ini aku punya tempat berlindung, nampak? Okey, tidur ala kadar je malam ni. Janji boleh untuk bertahan hidup dalam hutan. Nanti lain-lain pengungsian aku akan kongsikan di masa akan datang. Ikut mana pun, walaupun tidur, tombak kena ada. Tombak kena standby. Pisau parang pun kena standby juga. Duri rimba. Kita lalai, tidur jangan nyenyak. Aku tak akan dapat tidur nyenyak malam ni sebab pertamanya baju aku basah redah sungai tadi. Memang tak akan dapat tidur nyenyak. Tapi lebih elok macam tu. Bila mana basah sejuk hutan ni nak tidur nyenyak memang tak boleh lah. Kurang-kurangnya bila mana tak tidur nyenyak, apa-apa bunyi pergerakan hutan batuk-batuk pada waktu malam yang datang ke arah aku ni, aku boleh tersedar. Bila mana sedar, bolehlah standby untuk pertahankan diri. Beg aku jadikan sebagai bantal. Penat. InsyaAllah nanti kita jumpa pada siri akan datang. Aku akan kongsikan macam-macam knowledge dengan korang. Nampak tak aku punya ni warna hitam ya. Korang nak kenal ini adalah ilmu hitam. Ini adalah ilmu hitam. Ilmu hitam ni lah yang aku bawa masuk dalam hutan. Tapi tak semua orang mampu untuk mengamalkan ilmu hitam ni. Nanti aku akan kongsikan dengan korang, ajarkan korang insya-Allah bagaimana untuk kita mengamalkan ilmu hitam ni. Alhamdulillah dengan ilmu hitam ni lah aku boleh bertahan sampai ke tahap ni dalam hutan pada hari ni. Okeylah geng. Aku rasa aku nak rest dulu. Penat sangat ni Tapi aku takkan tidur nyenyak macam mana yang aku cakap tadi. Takkan tidur nyenyak sesekali. Cuma aku nak lebih pada rehat. Kita bagi baliklah kot. Okeylah, nanti kita jumpa pada siri akan datang insya-Allah. Okey geng. Assalamualaikum dan juga selamat malam semua sekali. Penat dan lega.